Selama ni kereta korang kalau bawa laju 100 km per jam ke atas, elok je, tak ada masalah goyang pun. Tapi tiba-tiba sekarang ni kereta korang kalau bawa laju sikit 100 km dan ke atas, dah mula rasa goyang, dan goyang tu teruk. Memang boleh rasa body roll tu kereta tak stabil. Lagi-lagi masa korang corner, itu memang ada masalah gearbox lah tu. Korang kena turun gearbox, overhaul ataupun tukar gearbox baru. Hui, relax lo bang kakak. Kereta goyang tak ada kena-mengena dengan gearbox langsung. Selalunya dia kena mengena dengan suspension. Antara puncanya ialah absorber yang dah tak cun, coil spring pun dah problem, ataupun absorber mounting dah haus. Simptom yang biasa jadi ialah kereta melantun lebih daripada sekali lepas korang lalu bonggol ataupun jalan yang tak rata. Selain tu, badan kereta juga akan rasa kurang stabil masa corner sebab body roll dia akan jadi lebih banyak. Kalau dibiarkan terlalu lama, bahaya abang kakak. Bila kereta dah goyang-goyang, bila kita bawa laju ni, boleh ada kemungkinan tinggi terjadinya kereta hilang kawalan ataupun terbabas. Jadi kalau kereta korang masa bawa laju tiba-tiba goyang teruk sangat, meh dulu, datang Ultimate Auto Garage Kuang Sungai Buloh, cek dulu apa bahagian suspension yang problem yang menyebabkan goyang teruk sangat tu. Yang penting ada masalah kereta, datang dulu sini.